Dinfo Planetarium 254, satelit semula jadi. Planet-planet gergasi dalam sistem Suria seperti Mushtari dan Zuhal mempunyai kekuatan graviti yang cukup kuat untuk menarik batuan angkasa yang mengorbit matahari. Batuan angkasa yang tertangkap dinamakan sebagai bulan tidak nalar yang selalunya berbentuk tidak sekata, mempunyai orbit yang luas, dan banyak penemuan baharu oleh ahli astronomi. Bulan merupakan contoh satelit semula jadi bagi Bumi. Jadual menunjukkan bilangan satelit semula jadi bagi setiap planet dalam sistem Suria. Utarid dan Zuhrah tidak mempunyai satelit semula jadi. Bumi mempunyai satu satelit semula jadi. Marikh mempunyai dua satelit semula jadi iaitu Phobos dan Deimos. Mushtari mempunyai 95 buah satelit semula jadi yang mana 4 yang terbesar ialah Io, Europa, Ganymede dan Callisto. Pada Mac 2025, Kesatuan Astronomi Antarabangsa, IAU, telah mengesahkan bahawa Zuhal memiliki 274 bulan atau satelit semula jadi. Rekod ini menjadikan Zuhal sebagai planet yang mempunyai bulan yang terbanyak dalam sistem Suria. Uranus memiliki 28 buah satelit semula jadi. Dan akhir sekali, planet Neptun memiliki 16 buah satelit semula jadi. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih.